Ada juga komen-komen yang minta diadakan pada hari cuti. Hebat, tetap hebat, terus hebat. Hari Esko Bertemu Rakyat atau Hebat berlangsung di Seri Negeri Aikro hari ini mendapat sambutan yang cukup memberangsangkan. Inilah platformnya sebenarnya yang rakyat dapat berjumpa atau bersemuka terus dengan Esko berkaitan menyuarakan segala pandangan mereka, mengharapkan ada sinar penyelesaian yang akan dibuat dalam tempoh terdekat. Tak ada negeri lain, hanya di Melaka. So saya harap program ini dapat diteruskan lagi. Dan tahniah kepada Ketua Menteri lah atas hadiah bernas ni. Dan ada juga komen-komen yang minta diadakan pada hari cuti. So mungkin ni perkara ni akan kita buat pada Ketua Menteri untuk dipertimbangkan oleh CM sendiri untuk diadakan pada hari cuti, sebab untuk membolehkan lebih ramai rakyat datang. Pastinya Hebat ini satu program yang hebat, cukup hebat, dan pastinya kita harus teruskan kerana inilah memberi peluang kepada rakyat di Melaka, bukan hanya kepada rakyat di Melaka, kepada mereka-mereka yang ada kepentingan di negeri Melaka ini untuk hadir. Mungkin ada permasalahan, mungkin ada kekeliruan yang boleh kita selesaikan bersama. Sebenarnya kami di peringkat kerajaan sentiasa bersedia untuk membantu permasalahan rakyat. Dan alhamdulillah lah, saya percaya keseluruhan Esko dan juga Timbalan telah pun mengambil action tentang permasalahan-permasalahan yang mereka ajukan pada hari ini.